Kita ni sebenarnya kita jumpa kat dunia, kita dah berjumpa di alam roh sebenarnya. Oh ya? Betul. Dan contoh kita jumpa orang tu first time jumpa, macam kita first time jumpa. Kita dah rasa macam contoh ada kita jumpa macam dah selesa. Macam dah lama jumpa. Sebenarnya roh kita dah jumpa lama dah. So maksudnya macam kata contoh istilah kan. Kita macam mau jumpa tapi macam dah lama kenal Betul. Macam tu kan. Sebenarnya roh kita dah lama dia jumpa. Seperti mana dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Terangkan Ustaz. Adakah waktu ketika alam roh kita semua berkumpul. Okey. Daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman ni, roh ni disatukan. Okey. Dan menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala seru atau bertanya kepada roh kita ni, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Okey. Qalu, kita semua bercakap, qalu syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Waktu itulah kita berjumpa. Macam mana pula dengan isteri Ustaz? Sama juga. Isteri tu lebih kepada jodoh kan. Jodoh jodoh, pertemuan, ajal kan, yang telah ditentukan. Lauh mahfuz itu telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Betul. Allah Ta'ala dah tetapkan. Itu pun adalah salah satu chemistry kan. Chemistry tu kita dah berjumpa sebenarnya di alam roh. Faham? Uish. Menarik benda ni. Mana roh saya lagi satu? Maksudnya awak-awak yang tengah single tu dah jumpa dah. That's why ada istilah jaga jodoh orang. Roh tu tak ngam. Roh tu tak ngam. Bila roh tak ngam, bukan jodoh lah. Bukan jodoh lah. Faham. Okey, jangan stres-stres lah benda ni. Kita tunggu je Sampai insya-Allah.